Saya sangat besar. Apa yang anda akan fikir bila anda nampak orang ini di jalan? Saya percaya jawapannya mungkin sesuatu yang sangat tidak kena dengan mereka. Bogle seperti ini sudah menjadi perkara biasa sekarang di acara gay pride seperti ini. Dan ada sesuatu tentang perkara ini yang benar-benar tidak waras. Ia tidak boleh diterima. Ini langsung ada kaitan dengan pride itu sendiri. Saya memang sokong orang dibenarkan melakukan apa yang mereka mahu dalam privasi rumah mereka dan tidak memberitahu sesiapa tentangnya. Bulan kebanggaan gay telah berakhir. Dan jika anda tidak mahu menonton aksi bogel lelaki yang tidak terkawal, maka abaikan video ini. Anda tahu, saya memang sokong orang boleh melakukan apa yang mereka mahu dalam privasi rumah mereka. Tetapi saya tidak setuju jika mereka memaksa saya. Dan saya juga sama sekali tidak setuju jika mereka memaksa kanak-kanak kecil untuk menerima tingkah laku seksual mereka yang sangat tidak selesa, tiada batasan dan tidak sesuai. Hanya untuk membuktikan sesuatu. Yang saya rasa pada ketika ini kita semua boleh akui telah menjadi apa yang dimaksudkan dengan gay pride. Ia bukan tentang meraihkan cinta. Ia telah menjadi sesuatu yang tidak waras. Dan saya rasa video ini agak menerangkan perkara itu. Saya seorang yang besar. Saya seorang yang besar. Jadi, selain fakta bahawa lelaki ini jelas seorang penari yang sangat berbakat, hebat, bagus untuk dia. Dalam suapan saya ternampak seseorang menulis, ini bukan perkara biasa, tidak kira berapa banyak Demokrat cuba memberitahu anda ia adalah. Dan saya menonton semula video ini, okey? Cuma tanpa melihat tarian dia. Fikirkan apa yang anda akan fikirkan sebagai manusia biasa yang belum pernah dengar tentang semua kegilaan gay. Apa yang anda akan fikirkan bila anda nampak, jika anda nampak orang ini di jalan? Saya percaya jawapannya mungkin sesuatu yang sangat tidak kena dengan mereka. Tanpa muzik. Jika anda nampak seseorang melakukan ini di jalan tanpa sebarang konteks, anda akan anggap ada sesuatu yang tidak kena dengan mereka. Sebenarnya, sebab saya buat video ini adalah kerana saya terjumpa sesuatu yang dipostkan oleh Chicks on the Right. Sebenarnya, saya tak boleh tunjukkan video ini kepada anda kerana tahap keterlanjuran dalam video itu memang melampau. Tapi, saya akan tunjukkan supaya anda semua boleh lihat sendiri dan pergi tengok sendiri kalau anda nak rasa trauma seumur hidup. Ini adalah hantaran daripada Chicks on the Right 30 Jun. Mereka memang antara manusia paling menjijikkan yang pernah saya lihat. Dan malulah ibu bapa yang dedahkan anak-anak mereka kepada mereka. Video ini adalah video penuh lelaki berjalan tanpa seurat benang dan ada kanak-kanak dalam adegan itu. Sekali lagi, jika anda berminat untuk melihat beberapa lelaki paling hodong berjalan tanpa pakaian, itu untuk anda. Jelas sekali, ini adalah perarakan Pride. Tetapi inilah bahagian yang saya ingin tunjukkan kepada anda. Adakah ini anak-anak anda? Adakah ini anak-anak anda? Ya. Adakah anda okey dengan keadaan berbogel ini? Tidak. Ada kanak-kanak. Betul-betul. Ya Tuhan, maaf. Saya minta maaf. Nampak tak? Inilah maksud saya. Okey? Jangan tengok. Semua orang, jangan tengok. Dan selepas saya menonton video itu, saya sedar bahawa ketelanjangan terang-terangan seperti ini sudah menjadi perkara biasa sekarang di acara-acara gay pride seperti ini. Dan ada sesuatu tentang perkara ini yang benar-benar tidak waras. Ia tidak boleh diterima. Ia memang tidak boleh diterima dalam apa jua keadaan. Ini langsung tiada kaitan dengan pride itu sendiri. Langsung tiada. Saya memang sokong orang dibenarkan melakukan apa yang mereka mahu di rumah sendiri secara pribadi dan tidak memberitahu sesiapa tentangnya. Asalkan ia sesuai dan sah di sisi undang-undang. Teruskan, nikmati, tapi jangan fikir bahawa berbogel itu sesuatu yang semua orang perlu lihat. Sebagai contoh, beralih sekejap daripada isu gay pride. Bagaimana perasaan anda jika anda berjalan di jalan dan melihat pasangan heteroseksual melakukan perkara itu? Apa perasaan anda tentang itu? Saya boleh beritahu yang saya akan rasa sangat tidak selesa secara umumnya. Jika saya berjalan di jalan dan seseorang lalu di depan saya tanpa seurat benang, itu bagi saya bukan sahaja melanggar sensitiviti saya, tetapi juga satu perbuatan tidak senonoh sebagai manusia. Namun entah bagaimana mereka berjaya memasukkan unsur kebanggaan gay mereka ke dalam perkara ini. Dan kebanyakan orang gay yang waras yang saya kenal benar-benar menentangnya, tetapi ia masih berlaku sekarang. Dan inilah yang mereka mahu kita raikan.
Dan ketiadaan batas ini melangkaui sekadar perbuatan pelik seperti berbogel dan berpakaian tidak sesuai. Ia adalah meraihkan keganasan atas nama Pride, betul? Anda lihat semua bendera gay di sini, dan kemudian Anda lihat meraihkan keganasan di depan mata. Seolah-olah ini perkara yang sangat, benar-benar normal. Ia sebenarnya tidak normal. Tidak pernah normal untuk meraihkan apa-apa jenis keganasan. Ia memang tidak sepatutnya. Dan sebenarnya adalah pelik untuk berarak di jalan sambil bercakap tentang kecenderungan seksual anda. Ia adalah perkara yang pelik untuk dilakukan. Sekarang, sekali lagi, adakah saya fikir bahawa pergerakan gay tidak banyak membantu membolehkan orang mendapatkan perkara yang mereka inginkan dalam hidup mereka? Tetapi saya hanya ingin membandingkan ini dengan anda sekejap. Ini adalah perarakan Pride yang pertama pada tahun 1970. Anda tidak perlu menjadi gay untuk menyukainya. Orang ramai kelihatan biasa sahaja dan meraihkannya. Dan bagus. Bagus untuk anda. Menakjubkan. Itu sangat berbeza dengan ini. Sangat berbeza dengan ini. Di sini ada seorang pastor dan ada dua orang di sini melakukan sesuatu yang sangat tidak sesuai dari segi sosial. Anda memang takkan lihat perkara ini dalam suasana biasa dalam mana-mana keadaan lain. Dan kemudian anda ada cerita pelik lain seperti ini. Ya, itu. Anda baca dengan betul. Saya telah menjangkiti mungkin lebih daripada 200 orang dengan HIV. Tunggu sekejap, saya nak nyalakan rokok black saya dan saya nak ambil, okey? Sebab saya tak ada masa sepanjang hari, sebab saya ada benda nak buat. Mungkin suami seseorang. Tapi, okey, sebab saya memang tak peduli langsung. Saya tak kisah langsung apa orang rasa, sebab siapa yang berani tegur saya? Jadi, ya, maksud saya. Awak rasa normal ke untuk masuk internet dan beritahu seluruh dunia yang awak dah jangkiti 200 orang dengan penyakit yang mengancam nyawa? Yang awak begitu suka bertukar pasangan dan awak tak kisah pun sebab saya tak peduli perasaan orang lain. Ia memang salah. Ia salah. Itu bukan tingkah laku sosial yang normal. Dan sesuatu tentang pergerakan ini telah membenarkan orang bertindak sesuka hati mereka kerana mereka melakukannya atas alasan anda hanya perlu sokong Pride. Tidak. Tidak, saya tidak sokong dan saya menolaknya. Sudah tentu, teruskan. Nikmatilah kebebasan seksual. Saya sangat-sangat gembira bahawa orang di luar sana yang tidak menganut kepercayaan agama tertentu mempunyai kebebasan untuk mengekspresikan diri mereka selagi ia berada dalam lingkungan dan batas kesopanan. Itu sahaja. Itu sahaja yang saya minta. Adalah tidak wajar untuk menjangkiti 200 orang dengan penyakit lalu berbangga dengannya. Adalah tidak wajar untuk berdiri di hadapan seseorang yang beragama dan menunjuk-nunjuk seksualiti anda. Adalah tidak wajar untuk menari tanpa pakaian. Adalah tidak wajar untuk berjalan di luar tanpa pakaian. Perkara-perkara ini tidak wajar. Nokta. Mudah, senang, tidak sukar untuk difahami. Adalah tidak wajar untuk meraihkan terorisme. Selesai. Mudah, ringkas, tidak rumit. Jadi saya rasa bagus juga apabila bulan kebanggaan gay sudah berakhir. Beritahu saya pendapat anda di ruangan komen dan terima kasih atas penilaian anda mengenai perkara ini.